Udang kecil ada. Kecil sangat. Alhamdulillah. Ada seekor udang. Tu 2 ekor. Saya cari udang ni nak buat tajur bang sebenarnya. Ada 2 ekor. Nak buat pasang tajur. Alhamdulillah. Ada 2 ekor. Kecil sangat buang. Okey. Cantik ni buat tajuk. Oh, tapi kulit lembut. Yang lain kecil sangat. Kecil sangat tak mau. Kecil sangat balik. Tu dia. Kecil sangat balik. Pedung tak. Ada udang. Wah, ada udang. Ada udang. Meriah. Meriah sedikit. Meriah sedikit. Meriah sedikit. Meriah sedikit. Oh, ke atas saja. Kat pucuk dah bang. Kat pucuk dah duduk ni. Tapi tak besar lah. Mana nak buat umpan ni? Belum on. Mati lah kan. Ini yang besar sikit tadi. Kan. Besar sikit tadi. Tu dia. Tu dia. Ni boleh buat tajuk. Kecil tak mau. Bismillah. Udang dah kat pucuk tapi tak besar lah. Banyak-banyak. Ada cantik. Ada yang besar sikit. Waduh mantap. Waduh mantap. Nak kena ikat dulu. Banyak ni. Kawasan ni ada udang ni. Ikat dulu. Dapat saya buat tajuk. Umpan. Ada udang. Tu dia. Sana sikit. Nampak. Kat pucuk ada udang. Turun. Turun. Tu dia. Kecil ni. Buk macam bau. Ni yang besar sikit. Mari sini. Ini memang cantik buat umpan. Ni memang cantik buat umpan. Mana yang besar sikit tadi? Jangan kata tak ada Ada. Ni pun boleh tajuk. Ni. Sepit kuning kau. Mantap. Duduk dalam. Yang kecil-kecil ni bang. Buat mancing bau bang. Memang mencakup umpan hidup. Okey, habis. Mantap.
Ada udang. Banyak bang. Banyak udang. Kau. Alhamdulillah. Meriah bang. Nampak tu. Meriah di Aidilfitri. Tapi kebanyakannya tu lah kulit lembut. Kulit kuning bang. Tenggalan bang. Ikan tak, saya nak udang saja. Nak buat tajuk. Udang lagi. Udang. Meriah di Aidilfitri. Masa buat pokok dah aku. Ini pun buat baik ni. Lagi sipit kuning ni. Dah cukup dah bang. Macam tajuk pula. Umpan dah cantik-cantik dah. Ke lagi sekali tembak. Amak lah pula. Ni yang kecil-kecil ni kan buat balik pun boleh juga. Bagi makan kaloi. Mana punca tadi? Banyak ke depan parit tu rupanya duduk. Depan parit duduknya bang. Okey, lihat lagi. Okey lagi. Alhamdulillah. Rezeki bermantap. Belunggu ni kuala parit ni. Belunggu di dalam ni. Okey, last lepas ni kita pergi pasang tajuk. Macam ada tendang-tendang. Udang kecil. Ikan. Udang pun ada lagi. Alhamdulillah, ya Allah. Rezeki. Udang pun ada lagi. Memang pot ni bermantap lah bang. Sepit kuning lagi. Cukup dah umpan. Tajuk pula. Udang yang size sikit. Itu dia. Kecil-kecil ni yang saya cakap tadi lah. Bagi kaloi makan ataupun buat macam baung. Ini memang cantik-cantik saiz untuk umpan tajuk. Ikan banyak. Ikan tak nak. Ikan aku tak nak buat masa ni. Balik. Koyak lah. Alhamdulillah bang. Jom pergi pasang tajuk. Pasang tajuk. Mantap. Masuk bawah pokok kengas pula. Dah okey bang, umpan dah cukup kat sini. Meriah ni udangnya. Buat mantap. Okey, jom pasang tajuk.
pasang kat tengah-tengah. Ikan tak baru mau. Saya nak main tepi pula. Main tempat-tempat cetek pula bang. Ada yang berkenan tak? Rasanya ada. Pakai udang pula. Ada mantap punya udang. Macam ni punya udang kan. Apa tak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Beraksi kau. Ada mantap. Ini cantik ni. Yang cantik. Dah banyak. Tu dia. Cantik ni. Kalau ketutu jumpa ni bang, perut dia makan bang. Apa dia tak? Mana yang cantik ni? Susah pula kau bila dah banyak. Ambil tak mau. Nak laju ni mesti udang kulit keras. Okey, ada teko. Tu dia. Okey bang saya siapkan kerja saya. Ada rezeki saya kongsikan. Pada mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muni mas bro. Hujan bang pagi ni Sungai Gesek. Air dah lawa dah. Jeti tu pun ramai orang mancing lah. Orang mancing. Orang standby nak turun mancing. Kita tengok tajuk dulu baru pasang. Terbenam bang, tapi bukan tapah. Nampak tu? Pasti bukan tapah. Yang pasti bukan tapah. Kenapa? Sebab di belakang. Yang pasti bukan tapah. Terbenam. Nampak? Ke belakang ni bukan tapah. Oh, toman. Macam nak lepas sih macam ni. Macam torpedo kau. Dah macam ni. Kan macam tu je saut teman. Ada yang saut daripada belakang. Tak boleh. Alhamdulillah. Ya Allah, manalah tapah ni hilang. Toman harimau. Kau. Baru makan ni. Boy hai. Ketat. Hei man. Mana play aku? Itu dia. Toman harimau. Alhamdulillah. Aduh, mantap.